satu hari di hari raya. Soalan yang pertama. Hari Raya Haji disambut sempena peristiwa apa? Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul. Soalan yang kedua. Apakah ibadah utama yang dikaitkan dengan Raya Haji? Ibadah korban. Ibadah korban. Satu lagi. Ibadah haji. Betul. Haji. Ini poin kosong banyak poin. Di manakah jemaah haji melakukan wukuf pada 9 Zulhijjah? Padang Arafah. Oh, bijak. Kami. Kau yang pergi. Tadi kau dah jawab Arafah tadi. Ada bagi dia 0.5 ni, Oh. so dia aku relax lah. Okay, kita bagi dia jawab. Apakah nama tempat melontar jamrah semasa ibadah haji? Musdalifah. Salah. Alamak, salah kan. Mina. Siapakah anak Nabi Ibrahim yang hampir dikorbankan? Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah. Apakah haiwan yang biasanya dijadikan korban? Lembu, kambing, unta, kuda. Biri. Oh, biri-biri. Manakah ibadah haji dilakukan? Mekah. Betul, Mekah. Ni last question lah. Okay. Hari apakah yang dilarang berpuasa bagi umat Islam sempena Raya Haji? Jawab lah. Ada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Yes. Semua betul.